serendah RM100 dah boleh beli emas. Tuan-puan, simpan emas ni bukan trend, tapi ia dah jadi keperluan zaman sekarang. Duit makin susut nilainya, tapi emas makin lama makin mahal. Macam orang lama kata, kalau nak selamatkan nilai duit, tukarkan jadi emas. Dulu, zaman mak ayah kita nak beli emas seketul macam ni, kena kumpul at least RM1,000 dan ke atas. Sekarang, Alhamdulillah dengan kemudahan yang Public Gold sediakan, serendah RM100 dah boleh beli emas atau simpan sikit-sikit di akaun emas kat Public Gold. Yang paling penting sekarang adalah mula dulu, anda faham kemudian. Emas ni mudah dicairkan bila emergency, tak perlu tunggu loan bank lulus berbulan-bulan. Jadi, simpan emas ni bukan sebab nak nampak kaya, tapi sebab tak nak makin miskin. Bagi yang berminat nak mulakan simpanan emas, boleh isi BlackBerry di bawah ataupun terus ke profil saya. Saya bantu sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan.